Corner 1 lebih tak ada masalah kan. Steady. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Bersama dengan kita hari ni CF Lite 250NK yang aku dipinjamkan untuk buat review. So kepada siapa-siapa yang tengah duk survey motor ni, harap dengan review aku ni dapat membantu hampa buat keputusan lah. Okay, first kali kita buat video walk around dulu lah. Lepas tu aku akan naik dan review dia punya penunggangan dia lah. So dari segi design bagi aku sangat-sangat cantik. Dia samalah dengan yang version lama CF Moto 250NK. Cuma ini versi light, versi budget. Dan harga motor ni pun tak sampai 10,000. Tak silap aku 9,888 sahaja. Lagi murah daripada Kak Chai 150 apa. Tapi hampa boleh dapat 250 dengan dual overhead cam, liquid cool. Lepas tu dengan ABS 2 channel depan belakang. So walaupun motor ni motor budget, tapi benda-benda penting tu hampa dapat. Yang kita tak dapat berbanding version sebelum ni, benda-benda yang orang kata untuk naik daily tu tak perlu sangat lah. Contoh macam yang sebelum ni dia bagi USD fork. Lepas tu tak silap dia ada edition yang main dengan TFT meter. Macam yang ni dia main dengan digital meter saja. Cuma motor ni dia a bit above aku punya expectation lah. Sebab bila dia buat CF Lite, aku jangkakan dia akan kurangkan banyak benda. So fit and finish pun mungkin nampak lebih murah dan sebagainya lah. Tapi ternyata aku silap lah. Sebab langsung tak nampak macam motor murah. First hampa tengok dia punya cat. Hampa tengok dia punya cat, dia punya kilat semua macam mana. Memang elok lah, memang elok. Tak nampak lah kata dia nak cut cost kat mana-mana. Dan baru ni motor ni masa dekat showroom dia parking sebelah-sebelah dengan yang brand satu lagi, brand China juga 250, harga bawah 10,000 juga. Dan bila kami tengok sebelah-sebelah, belek sebelah-sebelah, boleh nampak lah dia punya chassis ni kan, besi-besi dia ni, dia punya cat dekat sini ni, yang ni nampak lagi elok, nampak lagi kemas, nampak lebih fine. Nampak, bagi aku benda tu penting sebab bila fit and finish tu dibuat dengan elok, menunjukkan yang motor ni dibuat dengan serius. Dibuat untuk nak deliver quality. Bukan buat sebagai nak jadi alternatif. Macam orang nak beli brand Big 4 mahal, betul orang beli brand ni sebab murah. Dia bukan buat untuk tu. Okay, so kita adjust lagi ya. Sebab aku suka cakap pasal fit and finish, kita adjust pasal dia punya fit and finish. Okay, first hampa tengok dia punya button-button ni. Mana ada motor bawah 10,000 bagi button quality macam ni. Bagi button kategori macam orang kata soft touch macam ni lah kan. Tu tengok dia punya handlebar. Tengok kualiti handlebar dia, kualiti triple clamp dia ni kat tengah ni. Dia punya clutch lever nampak. Dia punya kualiti memang orang kata tak menggambarkan dia punya harga geng. Memang sangat-sangat smooth, sangat-sangat rasa premium lah, walaupun motor ni bukan motor premium. Lepas tu design ni, dia ni design ni cantik. Cuma apa kena take note lah. Kalau kata hampa cuci motor, kena blow angin kat sini. Kalau tak ayam takun dalam tu. So yang ni, tu tengoklah bahagian ni. Hampa tengok bahagian ni pun nampak cantik, nampak kemas. Aku nak cerita lebih-lebih pun hampa tengok je lah, senang. Tak nampak lah motor ni dibuat dengan mindset budget punya motor. Lepas tu lampu lagi LED kan. So okay, spek nak kena cerita juga. Mana boleh tak cerita langsung spek kan. Tayar belakang 140, tayar depan 120, 110. Tayar depan 110. Lepas tu disc depan 290 berapa mm atas. Disc belakang aku tak ingat dia punya spek. Sekejap aku baca. Sambil-sambil aku baca tu hampa pusing-pusing. Ni tengok. Dia tak ada ekor memang main macam ni dah. Dah pakai tail tidy dah. Dengan splash guard kat sini. Kat situ memang hampa dah tak payah pening nak cari dah. Memang dah ready keluar daripada kilang dah macam ni dah. Lepas tu dia punya disc belakang tadi 220 mm. Dan dia punya mono belakang adjustable juga. Preload adjustable lah. Tapi at least okay lah, something kan. Untuk motor harga macam ni dapat juga. Lepas tu ada rear harga siap-siap. Tak payah beli dah. Banyak benda lah hampa dapat. Untuk harga ni bagi aku sangat-sangat berbaloi lah. Cantik betul ya. Aku sebenarnya geram tengok motor ni. Sebab harga dia murah 4,500 daripada motor aku.
Tapi tak apalah. Dah beli dah kan. Okay gang, so yang tu saja kot video awak orang. Sekejap kita sambung video ride and review lah. Stay tune. Okay gang, so sambung cerita pasal CF Lite 250NK ni. First kali aku nak cerita kat hampa pasal dia punya comfort lah. Sebab tu aku start dekat jalan yang beralun-alun ni. Memang walaupun jalan ni beralun, jalan tak berapa cantik, tapi tak terasa lah, terentak dekat badan. Memang rasa selesa bawa motor ni. Dan untuk owner ni sebenarnya beli motor ni semata-mata sebab motor yang dia duk naik sebelum ni dia duk rasa sakit badan. Dia duk naik LC pulang balik kerja, dia duk rasa sakit belakang. Sebab tu dia beli motor ni. So comfort memang comfort lah. Memang ngam lah beli motor ni kan. Untuk situation dia tu memang ngam lah beli motor ni. Comfort. Dan orang kata dia punya suspension tu memang betul-betul plus elok lah. Orang kata biasanya kalau kata suspension yang lembut, comfort, bila corner dia bergoyang. Yang ni tak, walaupun dia comfort, tapi corner dia still steady. Aku dah try dah corner tadi, tapi aku lupa nak tekan play kamera aku. Sekejap lagi kita sambung. So bagi aku okey lah, ngam-ngam lah. So yang tu cerita pasal dia punya suspension lah, memang sedap lah kan. Lepas tu dia punya braking. Braking ni kalau CM motor memang aku puji lah braking CM motor. Yang ni bukan Brembo pun, tapi sedap kot kan. Braking dia memang rasa sedap kat tangan. Tambah bila kita nak berhenti tu memang rasa best lah. Dan dia punya power band dia pun sedap. Standard lah, mana-mana single cylinder 250 ni memang power band macam ni memang sedap. Cuma kalau nak compare dengan motor aku Gixxer tu, Gear 6 Gixxer tu lebih gigit lah. Tapi yang ni pun bukan kata tak best yang ni, cuma yang tu lagi gigit kat Gear 6. Tapi ni selesa juga lah. Tengok tengah duk cruising, daripada tengah cruising tiba-tiba nak laju, tak ada masalah lah. Tinggal nak pulang throttle je lah kan. So kalau hampa nak menyelik, hampa tak payah nak sat-sat turun gear, sat-sat naik gear. Mungkin hampa menyelik kalau slow, hampa duduk dah satu gear tu, hampa maintain lah gear tu kan. Dan nak cakap pasal comfort, mestilah kena cakap pasal vibration kan. Vibration dia ni bila kita berhenti, dia punya idle tu lagi vibrate kuat lah. Tapi bila kita dah start bawa motor dah cruising, vibration tu dah hilang lah. Aku tak perasan habis lah RPM berapa, sebab aku naik sehari ni je. Tapi kira bila dah cruising lah, dah masuk, orang kata dah masuk jalan besar, dah mula bawa macam biasa, tak payah pepah pun lah. Dia dah rasa smooth lah. Kurang dah vibration tu. Dan owner sebenarnya salah satu lagi, owner minta tolong aku tolong pasang kat dia benda tu, benda apa, balancer berat tu. Tapi tak boleh nak pasang sebab kat dalam ni ada satu penakat macam pengadang kat dalam ni tau. Tapi yang tu bad news je. Good news dia punya balancer standard dah besar dan berat. Kat sini dia berat, lepas tu dalam ni dia ada batang sampai sini, lebih kurang 2,5 inci batang dia tu, berat. Sama macam balancer yang aku suggest tu. Cuma balancer aku suggest tu berat lagi sikit dan panjang lagi sikit. So aku rasa tak ada isu lah, sebab vibration bukan isu lah untuk motor ni. Dan throttle dia lembut lah, memang sangat-sangat lembut. Lepas tu dia punya grip ni pun tebal elok, getah dia ni rasa elok lah. Dan motor ni dia ada mode, dia ada sport mode dengan eco mode. Dan ni aku dekat sport mode. Okay lah, aku try tukar pakai eco mode. Dia rasa berat sikit ke apa ke aku tak tahu lah. Aku rasa macam lebih kurang lah. Entahlah, pakai je lah sport mode. Tu lah, button-button ni best lah kan, button. Nanti lah aku buat comparison side by side, apa tengok lah. Benda ni buat aku geram tu. Sebab dia murah. Dia murah 4,500 daripada Gixxer kan. Tapi dapat quality fit and finish macam ni kan. Apa lagi aku nak tengok. Ni steel braided. Dia punya brake line dia steel braided. Aduh, motor murah bagi steel braided. Baik lah. Okay, kita try performance corner sikit. Sebab tadi aku dah cakap pasal suspension kan. Dah try lah, try. Saya cuba. Corner 100 lebih tak ada masalah kan. Steady. Okay, steady. Tengok, walaupun dia punya suspension tu lembut, selesa, tapi dia tak compromise dengan performance cornering. So sangat-sangat best lah.
Lepas tu nak cerita pasal nimble ni, memang motor kecil mesti kan nimble kan. Aku malah nak review motor. Oh nimble bro kan? Aku dengan cara aku lah. Apa lagi yang ada kat motor ni ya. Okay, comfort dah cerita kan. Braking, brake belakang. Okay, brake belakang okay lah. Tapi aku tak kerti nak beza brake belakang antara sedap dengan tak sedap. Tapi aku rasa okay lah. Tekan ada gigit tu kira okay lah. Tapi brake depan memang sedap lah. Lagi sedap daripada vibrate. Memang confirm lagi sedap daripada vibrate. Ni kot syok naik motor ni, dah ringan. Berat dia 150 kilo lebih lah. Curb weight lah. Motor ni dah ada USB charging port, ada 2 port kat dalam. Type C pun dah ada dah. Motor zaman law kalau bagi tak ada Type C tu memang memang cari pasal. So ni dah ada Type C. Owner pasang benda ni, phone holder ni. So hampa tak nampak sangat lah dia punya center ni kan. Kalau dia tak pasang nampak lagi cantik nampak lagi clear. Sebab salah satu benda yang aku suka dekat CF motor ni, dia punya orang kata cluster ni lah, depan kita ni lah, mata kita tengok hari-hari benda ni kan. Memang nampak lah dia punya finishing. Jenis rutu-rutu ni hitam rutu-rutu ni memang nampak premium lah. Nampak sedap lah. So bagi aku motor ni almost perfect lah untuk dia punya harga. Almost perfect. Sebab yang aku rasa nak kata almost perfect, aku rasa memang perfect lah. Sebab dia hanya akan rasa, mungkin dia rasa kurang daripada motor satu lagi tu. Tapi bukan kurang bermakna dia kurang, dia tak best. Cuma sebab motor satu lagi tu kelebihan dia yang tu. Contohlah, kalau gear 6 ni compare dengan Gixxer, gear 6 Gixxer tu lagi gigit kan. Tapi kalau hampa tak pernah naik Gixxer tu, hampa mungkin dari kat China hampa terus beli motor ni, hampa takkan perasan pun benda tu. Lepas tu semalam aku duk cerita pasal clutch ni kan. Aku cerita clutch ni bila kita lepas tu dia tak menyentap sangat. Dia bukan tak menyentap yang bagus, dia tak menyentap, maksud aku dia lambat respon sikit lah. Tapi hari ni aku dah tak rasa dah benda tu. Semalam tu sebab aku parking Gixxer, aku swap dengan owner, aku bagi kat dia Gixxer, aku ambil motor ni, aku naik terus aku rasa benda tu. Tapi bila dah naik bersari ni, dah hilang lah feeling tu. Tapi kalau hampa nak tanya aku, salah satu cara aku nak describe kat hampa lah feeling dia kan. Dia kelas ni nak rasa macam Y-Suku. Kalau hampa pernah bawa Y-Suku, macam ni lah rasa dia. Rasa smooth kan. Tapi kalau hampa bawa RSX ataupun RS, dia kasar sikit kan. Tapi aku lagi prefer yang RS punya feeling tu sebenarnya. So untuk tu aku suka yang Gixxer punya lah. Cuma masalah Gixxer, dia punya kelas tu terlampau keras. Keras betul. Sebab dia punya tiang yang tarik kabel kelas ni, aku tak tahu apa nama, spindle ke apa. Dia straight satu batang lah. Dia tak ada yang arm kecil, spindle kecil tu dia tak ada kat situ. Walaupun padahal motor-motor Kapcai pun kalau pakai kelas bagi benda tu, tapi Suzuki dia tak bagi benda tu. Wajak tu. Tapi tak apalah, kita bukan nak sembang pasal dia. Kita nak sembang pasal motor ni. So gang, aku rasa yang ni saja kot untuk hari ni. Hampa stay tune lah. Sebab in future memang aku akan buat dalam masa terdekat lah. Mungkin minggu depan ke kalau aku done, aku akan buat side by side comparison dengan Gixxer 250. Tapi aku bukan nak cerita spec sheet, nak cerita atas paper, benda-benda macam tu apa boleh baca sendiri lah. Aku just nak tunjuk sebelah-sebelah fit and finish dia apa semua. Lepas tu aku nak try buat performance atas jalan. Performance atas jalan tu maksud aku, kita nak tengok lah pick up dia macam mana. Contohnya kita akan cuba simulate situation sebenar. Kita tak akan try 0 to 100. Kita bukan nak racing, kita nak pergi kerja kan. Tapi mungkin kita try gear 5 bawa 60. Lepas tu bila kita pulas berapa lama dia nak naik kan. Gear 6 bawa 90. Bila kita pulas berapa lama dia nak naik. Kita nak try benda-benda macam tu lah, compare sebelah-sebelah. Okay gang, aku rasa tu saja untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.